Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di channel Comeback Israel. Hari ni awak akan turun mencari siakap di tempat yang penuh dengan derita, iaitu di Telaga Nanas bersama Tekong Shah. Hari ni player kita tu, pemandu kita, dan Jasrul. Angle Jasrul dan angle Azim. Okey, perjalanan kami dari Ipoh ke Telaga Nanas mengambil masa dalam masa hampir 2 jam lah. So sekarang pun dah pukul 5, InsyaAllah sampai pukul 7. Dia orang kata naik pukul 8. So kita tengok lah, cari-cari lauk makanan sikit sebelum kita naik. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Ciao. Jumpa lagi nanti. Mana ke lampunya? Itu sumpah. Alright kan, kita sudah sampai JT Telaga Nanas bersama Tekong Shah. Ni kita siap-siap jap Ada apa-apa ucapan bang? Semoga strike. Strike. Ada ucapan? Mantap. Mantap. Okey, insya-Allah doa kerjaan kami. Kami pun bertolak dalam pukul 8 lebih ni. Sebab air pun pagi ni air tinggi. Tengoklah macam mana permainan. Kata ada kita akan main micro jig kejap sebelum kita mencari siakap. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dan minta rezeki pada Allah SWT. Kami cuba dulu. Ciao. Apa kami tengok hari buat? YouTube ni. Bunyi geli-geli. Rasa juga makan tu. Tak lekat kan? Azim dia ada hook bawah tu, sedap oh. Bawah tu memang confirm lah. Kena sekali. Treble pula bawah lah. Okey lah, boleh jauh lah. Baik. Jauh dia koma. Dekat kita tak tahu. Selalu kalau macam cuci boot ke basuh boot sendiri lah. Cuci lah. Pakai air ni je cuci. Apa dia? Pakai air moral ni je cuci pasti nak dia. Oh. Tak mana cuci boot ni pun bukan betul mana. Bukan Abang Faizal. Abang Faizal je kedabak. Dia Faizal pun hari minggu tak ada saja, penuh saja. Oh. Awak nak booking Ada try booking lah? tak penuh. Ya. Hari biasa je ada. Tak tu ahad penuh lah. No. Famous kan. Yalah tu. Orang ada booking setahun. Kena lagi. Kena lagi. Layan. Bawah sikit Rod. Layan. Jaga dia fly. Aku dah kabur dah, jaga dia fly. Makan mata 3 pun lucu je. Dia sampai atas dia akan kebuang. Kena relax tak buka bawah ke Rod ke apa ke. Bulan 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 tu je dia start. Jangan bagi dia lompat. Razri? Ha? Sedap ke bulan? Entahlah, aku tengok orang buat laksa. Dia masa bakar. Kita tak lompat. Saya itu sedap bakar. Ada satu terubuk. Dia terubuk betul. Bakar sedap. Mungkin bakar sedap lah kalau macam terubuk Dia kalau kedabak sini syok nak makan. Syok lah makannya. Bakar sedap. Ada isi sikit. Oh okey. Ada tak fly? Okey, dia tak fly lagi. Good. Ku tahu lebih besar dari cintamu. Gerak. Gunalah set UL untuk kesenangan hidup. Tangan tak lenguh. Tangan tidak lenguh, ketuk pun jelas terasa. Gunalah set UL. So. Good. Good guys.
Bawa 4 bulan. Oh, bulan. Oh, bosoknya bulan. Oh, yo. Heavyweight oh. Aku dah cakap sini bulan kalau ketuk. Kau besar. Bulan nak bulan? Boleh makan. Boleh. Apa yang ada boleh. Okey. Tak. Baik bas. Bosok betul. Dek, bulan ini tak ada cendol. Apa ya? Banyak-banyak ni boleh sebut udang Kena Jas. Kalau saya makan apa? Kena Jas. Nampak dah guys. Start guys. Good. Hai, Leshin. Dia baru nak sembang aku tahu ke kena. Ya, apakah perasaan gerut-gerut? Mantap. Mantap. Tak kumpau. Tak ada kumpau. Satu. Tadi nak. Ai, kena lagi tu. Lagi kecil. Kecil sangat. Tanda. Bang tanda bang. Ini apa? Ku tahu lebih besar dari tandamu. Jangan lagu. Dia ada penasib lah. Lalu mana makan? Aku depan muka dia terbodi dia makan. Aku tergoda. Oh, ma. The champion of the champion. Oh. Good. Boleh lah. Size. Mantap. Kakak dah gelak. Kakak jas kepung pahak. Kakak Faris tak ikut. Kakak. Duduk sebelah tu. Duduk sebelah Syah kan? Itu lah saya. Ada sebelah Syah. Aku duduk sebelah hang. Macam mana ni? Tapi kalau jumpa dia makan. Aduh. Ada rezeki dia makan. Halu ya. Tak mengetol kena. Aku tak mahu menangis. Lebih baik ketawa. Ya, bolos ni. Ya. Nak bagi berapa ikan semua kan? Ha? Nak bagi berapa ikan semua kan? Boleh buat sedap besar lah. Bolos ni umpan pari sedap ni. Pari? Oh. Ikat sana ni. Abang Syahu bengkok. Saya sidaman. Saya sidaman. Pakai batu kecil. Batu saya pelampung. Botol sangat. Kalau pada enggak reba nanti sangkut. Pakai batu kecil. Try. Lah, duri. Ceh. Duri lah ni. Macam mana laut ni? Okey, start. Okey, sekarang terus up. Aju. Mantap. Oh. Ya. Yes.
Dia makan biar lu. Okey, pandai. Pandai. Cakap pertama ada. Of course lah. Lagi awak saya pakai iPhone awak. Alright guys, selesai sudah trip kita kali ni dengan Tekon Shah kita. Ada hasil bawa balik. Ni tengok ada gambar lah sekali saya letak. Boleh lah, banyak jugalah, dalam 30 ekor lebih. 3 ekor cakap makan casting, ada tengok macro-tip. Bagi siapa yang minat boleh tengok dalam link description video saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe.